salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farid Shah bin Muhammad Arif Shah. Nombor kad metrik saya C24A1949. Saya dari kelas memanah LB1. Hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah asas dalam sukan memanah. Terdapat 9 langkah utama yang perlu dilakukan dengan teknik yang betul untuk memastikan panahan lebih tepat dan selamat. Langkah yang pertama adalah stance, yang kedua adalah knocking, yang ketiga adalah grip, yang keempat adalah pre-draw, yang kelima adalah full draw, yang keenam adalah anchor, yang ketujuh adalah aiming, yang ke-8 adalah release, dan yang terakhir adalah follow through. Saya menggantikan busur kepada getah elastik begini. Langkah yang pertama ialah stance, iaitu posisi berdiri. Pemanah perlu berdiri dengan stabil dan seimbang sambil menghadap ke sasaran. Sasaran saya berada di sana. Saya perlu menghadap ke sana. Yang kedua adalah knocking. Anak panah dipasang pada tali busur dengan kemas dan betul sebelum memanah. Pasang anak panah pada tali busur dengan kemas. Okey. Selepas dipasang, iaitu kita pergi kepada grip. Pegang busur dengan selesa dan tidak terlalu kuat supaya panahan lebih terkawal. Pegang busur dengan selesa. Yang keempat adalah pre-draw. Tali busur mula ditarik secara perlahan dan terkawal sebagai persediaan. Pre-draw. Yang kelima adalah full draw. Tali busur ditarik sepenuhnya sehingga mencapai kekuatan maksimum yang sesuai. Yang keenam adalah anchor. Tangan penarik diletakkan pada titik sentuhan tetap seperti dagu atau pipi untuk memastikan konsistensi. Yang ketujuh adalah aiming. Aiming iaitu memidik sasaran. Fokuskan pandangan pada sasaran untuk mendapatkan ketepatan panahan. Selepas kita anchor, kita perlu aiming dia untuk membidik sasaran. Dan yang ke-8 adalah release. Selepas kita aiming, kita perlu release. Tali busur dilepaskan dengan lembut dan terkawal supaya anak panah bergerak tepat. Kita dah aiming kan? Dah rasa okey, kita release. Yang ke-9 adalah follow through. Ini ialah follow through. Posisi saya. Pemanah perlu kekal dalam posisi yang tertib selepas melepaskan anak panah. Semula aiming, release, ini release, dan ini follow through. Okey. Kesimpulannya, teknik memanah memerlukan fokus, keseimbangan dan latihan yang konsisten. Dengan menguasai 9 langkah asas ini, seseorang dapat meningkatkan kemahiran memanah dengan lebih baik.